Pemilik akaun Facebook menggunakan nama Vijayan Savarinathan yang sebelum ini menghina agama Islam dan mengeluarkan kata-kata lucah melampau melalui rakaman video yang tular tampil memohon maaf. Kenyataan itu dimuat naik dalam hantaran ringkas di laman sosial. Selamat pagi, saya Vijayan Savarinathan. Saya ada buat satu video cakap lucah-lucah pasal orang Malaysia Melayu Muslim. Saya minta maaf ikhlas dan daripada hati saya. Apa yang saya buat ni memang tak patut. Apa yang saya cakap tu pun tak patut. Dan sebab dia orang buat video tu, saya pun marah, tak boleh tahan. Kali-kali kita kena hina. Tapi itu bukan alasan saya bagi untuk saya cakap yang saya buat video tu betul lah. Semua Melayu Malaysia, saya minta maaf ikhlas. Sebelum ini, Savarinathan dikendaki polis susulan kecamannya melalui hantaran di media sosial pada 5 Mac lalu yang menghina agama Islam.